Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum. Korang tahu tak, teknologi artificial intelligence atau dikenali sebagai AI sudah berkembang di Malaysia, dan juga teknologi AI telah digunakan di pelbagai bidang. AI boleh membantu manusia dalam menghasilkan video, teks, gambar dan juga suara dengan lebih mudah dan cepat. Tapi kan, walaupun AI ni banyak bawa manfaat dekat kita sebagai manusia, banyak lagi pihak macam orang dewasa, bahkan student yang gunakan AI tu untuk buat perkara-perkara yang tak elok. Contohnya, gambar, video atau rakaman suara palsu boleh dihasilkan oleh AI untuk menjatuhkan maruah seseorang. Perbuatan ini boleh menyebabkan penyebaran fitnah yang sukar untuk dibendung. Hal ini kerana kandungan yang dijanakan oleh AI kelihatan sangat meyakinkan. Oleh itu, kumpulan kami akan menerangkan tentang faktor penyalahgunaan AI, kesan dan juga cara-cara untuk mengatasi penyalahgunaan AI. Tapi sebelum itu, mari kita lihat video tersebut. Putra! Yo, kenapa Dam? Aku rasa kan, nanti study week kita akan bosan. Ya doh, bosan tu nak buat apa lah? Aku rasa pergi mandi-mandi ke, lepas tu kita pergi makan yang gepuk. Ui, terkena dah yang gepuk. Kena kan? Kena gila lah. Tapi tak ada duit tu. Tak ada duit Duit. Alah, duit tu boleh buat bincang lagi. Sekejap, sabar, aku fikir macam mana kita nak dapatkan duit. Kau fikir dulu. Aku ada idea. Apa idea kau? Kau buka ChatGPT sekarang. Cepat. Okay, from ni dah siap, Tengok gambar dia cukup kau. Okay, entry fee RM50, first place RM1,000. Okay. Kau teruskan kat grup besar. Boleh, aku siap sekarang. Awal. Okay, ni kita dah share kat grup besar, dah share kat semua. Dia satu, orang kan tahu kan nama kita kan, orang kan kenal kita siapa. Betul juga. Kan? So, ni dah okay kan. Ni first place RM1,000, second place RM900, entry fee RM50. Kalau ramai orang masuk, banyak lah kita dapat. Makan yang gepuk. Kena 3 hari. Woi, lebih daripada tu kita boleh buat ni. Kenyang. Layan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada Harian Metro akan membentangkan tentang faktor-faktor penyalahgunaan AI. Faktor pertama ialah kurang kesedaran tentang etika penggunaan AI. Ramai pengguna tidak memahami kesan penggunaan AI secara tidak bertanggungjawab. Faktor kedua ialah keinginan pihak-pihak tertentu untuk mendapat keuntungan. Mereka sanggup menggunakan AI untuk menipu semua orang demi mendapatkan wang haram. Selain itu, AI mampu menghasilkan poster palsu yang sangat realistik sehingga sukar dibezakan dengan yang sebenar. Faktor terakhir ialah kurangnya semakan dan kepastian yang menyebabkan mereka membayar ataupun memasuki satu pertandingan tanpa pengesahan. Selepas ini, kita akan melihat pula kesan penyalahgunaan AI terhadap masyarakat. Sekian daripada kami, Harian Metro. Ya Allah, sekali lagi macam mana lah aku nak jadi datuk ilmu ni. Betul ni. Apa? Tolong dulu. Tolong apa ni? Tolong ML dulu. Bila ni? Ni. Kalau kita menang ni 1,000. Dapat nombor 2 500. Nombor 3 300. Nak masuk RM50 je satu tim. Memang balik modal ni, Rik. Hidup. Boleh ni. Aku rasa masuk lah, Rik. Boleh. Kita masuk lah. Okey, boleh je. Jom, try. Share detail kat aku. Okay, jap. Ada dah. Betul
Sekejap, kita baru 2. Ni minta 7 player untuk satu team. Kau nak cari mana main bola? Kau ada 3 orang. Padu gila. Bawa masuk tim kita. Baru 3. Minta 7. Lagi 2 orang kau cari lah. Aku nak cari 3. Allah. Yelah, aku tunggu je. Okay. 1 week later. Dong. Bang, tak singgul aku. Mak Ni banyak ni. ni lebih daripada cukup tu. Itulah tu. Sekarang ni seminggu yang kepuk pun kena ni. Ni bukan cakap seminggu. Lebih daripada seminggu kita boleh makan yang kepuk. Itulah tu kita boleh proceed dengan idea lama kita ni. Proceed. Betul. Let's go. Dengan idea lama kita. Lepas tu kita buatlah apa yang kita boleh buat dengan lebihan ni. Guys. 2 weeks later. Sekarang kau ingat yang masa tu yang kita register yang tournament tu? Ingat. Aku tengok diam je. Organizer dia macam diam lah. Esok dah tournament tu. Jangan-jangan kena scam. Janganlah kena scam. Dah ada dulu pula tu kita bayar. RM50. RM50 tu 5 hari makan dia untuk aku. Betul Hasan. Aku rasa macam kena scam lah ni. Aku rasa. Macam mana ni tu? Hmm. Mak. Macam mana ni Harip? Aku tak tahu je. Selamat sejahtera dan kami Berita Genzi. Hari ini kami ingin membawakan laporan tentang kesan buruk mempercayai penipuan poster AI di kalangan masyarakat. Poster palsu yang kelihatan meyakinkan boleh menyebabkan orang ramai mempercayainya dan menyebarkannya kepada orang lain. Selain mengelirukan masyarakat, poster palsu ini juga bertujuan untuk penipuan dan juga pencurian maklumat peribadi. Keadaan ini boleh menyebabkan kerugian kepada mangsa serta mengurangkan kepercayaan masyarakat terhadap maklumat yang sah. Oleh itu, orang ramai perlulah menyimak dahulu sebelum memastikan anda menyebarkan berita itu agar penyebaran itu adalah sahih dan benar. Oleh yang sedemikian, penyalahgunaan AI perlu dibendung agar teknologi ini dapat digunakan secara beretika dan memberi manfaat kepada masyarakat. Sekian berita dari kami. Langkah pertama, pengguna harus memastikan maklumat yang diperoleh daripada sumber yang sahih sebelum mempercayai dan juga menyebar kepada pengguna-pengguna yang lain. Tindakan ini sangat penting untuk mengelakkan kandungan palsu tersebar kepada pengguna-pengguna yang lain. Seterusnya, kita perlulah mengelakkan penggunaan AI bagi tujuan menipu, mengelirukan ataupun menjejaskan reputasi seseorang individu dan organisasi lain. Teknologi yang canggih seperti artificial intelligence ini perlulah digunakan untuk tujuan yang bermanfaat. Selain itu, etika dan tanggungjawab digital haruslah dipupuk di dalam kalangan masyarakat. Dengan ini, masyarakat akan lebih mengambil tahu tentang kesannya AI tersebut. Dengan itu, masyarakat akan lebih memahami dan lebih mengetahui tentang penyalahgunaan AI sekiranya berlaku dan juga faktor yang menyebabkan penyebaran maklumat palsu. Air sekali kandungan yang disyaki palsu atau mencurigakan hendaklah dilaporkan kepada pihak berkaitan agar tindakan sewajarnya dapat diambil. Kerjasama semua pihak amat penting bagi mewujudkan persekitaran digital yang selamat. Dekat